beli GTR ni kalau nak baik-baik, tak pernah pernah terfikir sebab tu memang kereta aku minat, tapi tak pernah ada dalam perancangan. Ceritanya tengah duduk-duduk lepas buat live, tengok orang kau biar Jan, kau patut dah ada satu lah Jan, sport car ke super car. Dia tunjuk, ni Jan GTR. Malas aku. Wah pun bazir. Tak ada keperluan lagi lah. Lepas tu dia tunjuk lagi sekali, tunjuk kali, aku pun scroll. Buka lah biru, tengok-tengok marketplace, bla 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 bla. Saja aku tengok hitam, biru, oren. Aku order. Pukul 2 pagi. 2 pagi tu, berada yang dari Kelang tu seorang je. Boyan. Warna biru. Ni lah kereta. Okay, kita order je. Order je. Spek apa segala semua, bila boleh siap aku tanya. Bila boleh siap paling cepat. Tiba-tiba aku tak saja tanya. Jadi kalau deposit terus, dalam 2-3 hari siap lah. Pam, deposit RM20,000. Tolong siapkan kereta ni. Siapkan terus. Nanti Belen siap kereta ni semua bla 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 bla. Nanti saya bawa cash. Dia percaya aku, Bat. Dia cakap token, dia percaya aku. Untuk tak ada. Ikutkan, mestilah perlu bayar separuh dulu ke sebab nak bayar cukai dia kan. Dia orang biasa ambil kereta import ni kan, tak bayar cukai dulu, nanti customer bayar baru dibayarkan kan. Tapi dia dengan cuma RM20,000 tu, dia orang trust untuk buat proses tu. Siapkan, dia hantar puspakom segala siapkan.